Dia orang takut nak touch PC ni, saya pun tak tahu kenapa. Dia orang takut nak pegang komputer. Kenapa? Jangan look down pada diri kita sendiri. Komputer ni okey je kalau anda dah belajar step basic-basic dia. Contohnya pegang mouse macam mana, kita nak typing macam mana, kita nak start dia punya window macam mana, masuk ke email macam mana, dia basic office, Excel, Word semua tu. Kalau anda dah masuk, anda dah biasa dengan dia punya gambar raja semua tu, okey je, tak ada benda yang menakutkan. Ada setengah tu cakap pasal komputer macam komputer ni sesuatu raksasa bagi dia, nightmare untuk dia. Komputer, sorry lah saya memang tak mana macam tu. Tak, kita jangan sekatkan kita punya ability lah. Kita jangan buat satu border untuk stopkan kita punya diri daripada maju ke hadapan. Kalau anda ada peluang apa-apa, ambil je. Dan satu lagi, ada setengah orang tu macam dia suka first impression kan. Macam dia tengok ada satu masalah, mungkin macam part saya bahagian payment kan. Macam dia bagi receipt tu, receipt yang tak betul, dia dah claim salah. Dan bila saya pergi balik kat dia, dia akan macam terkejut. Macam mana ni? Habislah duit saya ni. Dia fikir benda yang yelah, saya bukan sebenarnya nak mention kat dia yang awak kena bayar kat saya balik sebab receipt ni tak betul. Saya pulangkan balik sebab saya nak dia pergi kat tempat tu. Mungkin receipt tu ialah receipt kedai kita beli A4 lah. Contohnya kan kita beli A4, kita ada receipt, kita nak claim balik. Dan saya akan bagi duit lah. Contohnya A4 tu RM50. Okay, so dia bagi kat saya receipt, dia dah beli. Dia bagi kat saya receipt RM50 tu. Tapi sebenarnya receipt tu bukan receipt A4. Tapi mungkin tersalah. Mungkin tersalah kedai tu bagi kat dia receipt pencil. Contohnya kan. And then saya bagi balik kat dia. Aminah, ni receipt pencil ni, bukan receipt A4. Awak dah salah ambil ni. Yes, kat sini kita nak belajar 2 point. Satu point yang saya nak mention kat sini, Aminah. Kalau Aminah dah beli barang, dah beli A4 daripada kedai ABC ni, Aminah dah ambil dia punya receipt. Aminah kena tengok dia punya receipt tu betul tak. Yes, mungkin dia tengok amount dia saja RM50, tapi kebetulan item tu dah lain. Aminah kena tengok betul ke item tu ialah A4, RM RM50. RM50 tu betul lah. Mungkin kebanyakan orang tengok amount sebab duit dia nak claim balik mestilah kena amount yang betul. Kalau let's say 50 sen, dia dah rugi kat sana, dah tak betul sangat kat sana. Kebanyakan orang tengok amount tapi dia tak tengok detail ni. Detail ni patutnya A4 bukan pencil. Betul? Jadi Aminah, kalau you patutnya salah saya ke saya tak bagi tahu kat dia awak kena periksa receipt tu betul-betul. Sebab bagi saya benda ni ialah benda yang common. Orang cakap apa? General knowledge. Kalau let's say kita nak claim sesuatu benda daripada office, kita kena bagi receipt yang betul. Kan? Tak silap saya, benda ni common sense lah.